Assalamualaikum Fauzi Channel. Okey, kita sambung kepada 5.1C. Muka surat 133. Soalan 1 kita sudah jawab. Kita pergi kepada soalan 2. Okey. Soalan 2 menunjukkan dua sisi segi empat kongruen. AB ke tu? Okey, PQRS. PQRS TUVW. Seratus lima 68. Okey. Okey, dia dah bagi tahu siap-siap. Dua sisi empat ni adalah kongruen. Maksudnya semua sisi yang sepadannya sama panjang, semua sudut yang sepadan adalah sama panjang. Ingat tu, bila sebut kongruen, dua sifat tu mesti ada, okey. Jadi diberi panjang perpenjuru WU ialah 13 cm. Okey, ni diberi 13 cm. Apa tujuan dia bagi 13 cm ni? Okey, supaya kamu boleh okey, dia dah bagi tahu yang ni adalah 90 darjah kan? Okey, jadi kamu boleh membuat apa ni, teorem Pythagoras, ya, teorem Pythagoras. Okey. Ni 13 di 5. Okey. Teorem Pythagoras. Okey, maka kita akan dapat ini berapa? 12. Sini pun 12. Sini 5 cm. Sini tak tahu. 68, sini pun 68. Okey, ini boleh dapat tak ni? Boleh dapat juga. Boleh lah, sebab satu segi 4 ialah 360. Jadi 360 tolak 68 tolak 15 tolak 90. 360 tolak 105 tolak 68 tolak 90. Jadi 360 tolak apa? 158. 158. 263. Jadi 90 tu betul ke 97? Okey, 97 Jadi sini 97 darjah. 97 darjah. Okey? Okey, jadi soalan tanya apa? Soalan tanya panjang PQ dalam sentimeter. Panjang PQ dalam sentimeter. Jadi kita dah buat tadi teorem Pythagoras, iaitu 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2, kita dapat 144, kita dapat 12 cm. Boleh? Okey, mesti ada jalan kerja macam tu. Kecuali kalau kamu hafal sifir trio Pythagoras, tak ada masalah. Okey, kalau 12 5 mesti 13 hypotenuse dia. Okey. Kalau 8 dengan 6 10. Okey. Kamu hafal lah. Ada dalam YouTube saya
dalam apa pun ada. Trio rangkap Pythagoras yang kamu kena hafal. Boleh ya Alifah? Okey, serius sikit. Dah nak dekat percubaan ni. Percubaan kamu tahu bila? Bulan 8 ni. Okey, Okey. Yang B sudut SRQ. B sudut SRQ. Mana sudut SRQ? Dah tahu dah. Nampak tak? Nampak tak sudut SRQ? Sudut SRQ ialah 360 tolak 105 tolak 68 tolak 90 dapat 360 tolak 263, maka kita akan dapat 97 darjah. Okey? Dah habis jawapan. Dah dapat semua jawapan. Okey, siapa yang buku dia tak lengkap tolong lengkap ya. Okey, sebab okey, yang kita masuk kepada soalan nombor 3. Salin. Kamu kan nak buat ulang kaji senang bila kamu dah salin, senang buat ulang kaji. Kalau kamu biar je kosong buku, memang kamu tak dapat ingat lah. Sebab tu saya dapati banyak yang saya tutup, lepas tu tutup mic ni. Banyak yang okey. Sebab kamu confident sangat. Sebab kamu kata Imam Syafi'i, sebaik-baik ingatan adalah seburuk-buruk tulisan adalah sebaik-baik ingatan. Okey, sebab tu kamu kena buat catatan juga. Faham tak? Okey? Okey? Kena buat catatan juga. Sebab tambah-tambah lagi matematik. Matematik bukan jenis macam sejarah nak kena hafal tau. Hafal tu tak payah tulis, tak apa. Tapi yang ni kamu nak kena tahu jalan kerja, nak tahu jalan kerja daripada A sampai Z, faham tak? Sebab tu kamu kena tulis juga. Siapa cerita? Banyak daripada tokoh-tokoh ilmuwan. Okay? Termasuk Cikgu Bozi sekali. Okey, nombor 3. Nombor 3 dia bagi tahu segi 4 tepat. Muizuddin. Okey. Dia bagi tahu ini adalah segi 4 tepat, di mana yang ini adalah 20 meter. Okey, yang ini adalah 50 meter. Dan yang ini adalah 18 meter. Okey. Soalan beritahu Muizuddin membagikan tanahnya yang berbentuk segi 4 tepat kepada dua bahagian yang kongruen. Maksudnya bentuk L ini adalah kongruen dengan L yang satu lagi. Faham tak? Okey. Dia punya apa? Dari segi apa? Dari segi bentuk yang kongruen. Okey. Okey, perimeter dalam meter bagi setiap bahagian tanah, luas dalam meter persegi bagi setiap bahagian tanah. Okey, pertama kamu nak cari perimeter. Perimeter setiap bahagian tanah. Bukan dia nak tanah yang besar ni, dia nak tanah satu bahagian. Dia terbagi pada dua bahagian sekarang kan? Okey? Kenapalah dia bagi macam ni tanah ya? Kalau bagi macam ni kan senang. Nak jadi cerita kan? Nak jadi cerita kan? Betul tak? Betul tak? Bukan apa, dia tanam pokok durian kat sini, dia tanam pokok durian kat sini. Sini sawah padi kan? Jadi nak sama-sama dapat pokok durian. Okey? Okey. Tambah pula durian musang king kan? Dia telio lah. Okey. Okey, perimeter dalam meter bagi setiap bahagian. Okey. Macam mana kita nak tahu perimeter? Jadi kita kena tahu setiap sisinya. Setiap sisi tu mesti kita tahu. Okey. Ini berapa? Ini siapa tahu ini berapa sentimeter? 70? Okey, kita tulis semua yang kita boleh tahu. Ni 70. Ni? 36. Oh, dia kata sama je. Okey, dia kata sama bahagian, maksudnya yang ni sama panjang ni. Ni dengan ni sama panjang.
Jadi ni 36. Ni pun 18. Ada lagi tak yang kita tak tahu? Yang ni berapa? Ni sama dengan ni 20. Ni 36. Yang ni 70. Betul ke 70? Ya, 70. Okey. Jadi perimeter setiap bahagian kita ambil yang L yang pertama ni. Okey? Mana 68? Sini 50. Sini 20. Sini. Kan, betul tak? 70. Okey, betul lah. Okey, betul Okey, jadi perimeter setiap bahagian ialah kamu ambil yang ni. Ambil kita lorek ni lah, kita lorek. Okey, yang lorek ni. Jadi 20 campur 18 campur 50 campur 18 campur 70 campur 36. Okey. Berapa dapat? Ini 38 campur 50 88 9 106 176 212. Okey. Meter persegi ke? Pi campak. Pergi campak. 70. Okey. Okey. Kamu dah paling dekat ke situ, dengar orang. Macam baik ada mic. Okey, dia dengar sini je. Jadi tekan ambil kuning Dengarlah sikit, kalau sampai ke sini dengarlah. Okey. Okey. Luas dalam meter persegi, banyaklah saya kena edit ni. Okey. Luas dalam meter persegi bagi setiap bahagian tanah. Luas. Macam mana kita nak kira luas? Kamu nak kira luas, kamu kena bahagi dua bahagian Yang ni bahagian pertama, ni bahagian ke dua. Okey Okey, luas setiap bahagian. Kamu kena bijak dalam menjawab. Okey. Jadi luas setiap bahagian ialah bahagian pertama luas 1 campur luas 2. Nampak? Kan jelas tu, nampak? Kalau kita jawab secara sistematik, kita namakan dia. Faham? Ada Maris? Okey. Toke ayam biru. Okey. Okey. Macam mana nak kira luas yang pertama? 20 kali 36 kan? Betul tak? Saya suka tulis kali itu dalam bentuk kurungan supaya nampak cantik. Faham? Kalau kamu tulis kali ada campur pula dah. Kamu pun ambil kalkulator, kali campur, kamu jawab pun salah nanti. Okey? Okey, campur dengan luas 2. Luas 2 ialah 50 kali 18. Okey, kali-kali ni senang saja. 20 kali 36 iaitu 72. Okey, 5 kali 18 di 900 Okey, maka kita dapat 1620 meter persegi. Meter persegi Nampak tak? Okey. Senang tak? Okey, senang. Okey, sekian saja. Terima kasih. Fauzi Channel.